Seorang lelaki berusia 30 tahun ditahan susulan kes penemuan mayat di sebuah rumah di Taman Tasik Damai Ipoh, Perak semalam. Suspek yang juga anak mangsa diberkas polis semalam di hadapan premis berkenaan sebelum direman seminggu bagi membantu siasatan. Chang Kim Fuad, 57 tahun, ditemukan mati di dapur kediaman ini jam 7.30 malam. Dia ditemui terbaring berlumuran darah, dipercayai dibunuh menggunakan senjata tajam. Mangsa yang bekerja sambilan sebagai penjual produk kesihatan tinggal bersama suspek di rumah tersebut. Polis memaklumkan kejadian dilaporkan suspek yang mendakwa baru pulang dari kerja sebelum mendapati rumahnya berselerak. Penemuan awal forensik menunjukkan terdapat kesan tikaman di perut selain kecederaan kanan dada mangsa. Sebilah pisau dipercayai senjata pembunuhan turut ditemukan di sinki dapur. Tiada tanda pecah masuk namun pintu hadapan rumah itu ditemukan terbuka. Bagaimanapun tiada barang berharga dilaporkan hilang selain kamera litar tertutup CCTV rumah itu didapati tidak berfungsi ketika kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Pemaisuri Bainun. Motif kejadian masih disiasat.